Dulu, jauh sebelum lahirnya tamadun moden, dunia pernah diperintah oleh seorang Raja Agung yang namanya disebut dalam kitab sejarah dan wahyu, Iskandar Zulkarnain. Seorang pemerintah yang bukan sekadar menakluk dengan pedang, tetapi dengan ilmu, keadilan dan teknologi yang mendahului zamannya. Di tangannya, logam menjadi benteng, gunung menjadi tembok, dan rahsia alam tunduk pada kebijaksanaannya. Dialah raja yang menjelajah dari timur ke barat, menguasai bumi dengan izin Allah dan membina tembok besi abadi yang hingga kini menjadi misteri kepada seluruh dunia. Kali ini, suka kami kongsikan beberapa fakta menarik tentang sosok seorang raja yang memerintah dunia dengan teknologi yang melampaui zaman. Dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 84 hingga 85, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di bumi dan kami telah berikan kepadanya jalan bagi mencapai segala sesuatu." Ayat ini menunjukkan Zulkarnain memiliki ilmu dan teknologi tinggi yang dianugerahkan oleh Allah, bukan sekadar kekuatan ketenteraan. Para mufassir seperti Ibn Katsir dan Al-Qurtubi mentafsirkan bahawa jalan bagi segala sesuatu itu bermaksud pengetahuan tentang bumi, logam, tenaga dan kejuruteraan. Dalam konteks zaman purba, ini menjadikan Zulkarnain seperti pemerintah dalam tamadun yang luar biasa, seolah-olah memiliki teknologi tamadun tinggi yang hilang dari sejarah manusia moden. Ayat paling terkenal tentang tembok ini ialah, "Bawalah kepadaku kepingan besi, hingga apabila tembok ini sama rata di antara dua gunung. Berkatalah dia, tiupkanlah api, lalu curahkan tembaga cair ke atasnya." Analisis teknologi daripada ayat ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa untuk zaman purba. 1. Peleburan logam bersuhu tinggi. Untuk mencairkan tembaga, diperlukan suhu sekitar lebih 1000 darjah Celsius, jauh lebih tinggi daripada kemampuan tukang besi biasa pada zaman itu. Ini menunjukkan Zulkarnain memiliki sistem kawalan haba atau teknologi relau logam yang sangat maju. 2. Gabungan metalurgi, besi dan tembaga. Gabungan besi dan tembaga menghasilkan lapisan anti karat dan tahan suhu tinggi. Dalam dunia moden, teknologi seperti ini digunakan untuk benteng anti karat dan pelindung haba pesawat ruang angkasa. Teknologi Zulkarnain mungkin berfungsi seperti benteng elektromagnetik semula jadi, menahan getaran dan hakisan selama ribuan tahun. Ayat di antara dua gunung membawa maksud Zulkarnain menggunakan geografi semula jadi untuk menstabilkan binaannya. Dengan membina antara dua dinding batu gunung, tembok itu mendapat kekuatan tekanan lateral. Teknik yang digunakan dalam kejuruteraan moden untuk membina empangan atau benteng bawah tanah. Para ahli tafsir moden seperti Sayyid Qutbi mengaitkan ayat meniupkan api dengan kemungkinan penggunaan tenaga berpusat,
Kemungkinan Zulkarnain menggunakan alat tiupan yang mampu meningkatkan tekanan udara lalu menggandakan suhu api. Atau secara teori futuristik, beliau mungkin mengawal tenaga bumi di kawasan gunung berapi, menjadikan tenaga itu sumber utama peleburan logam. Kalau benar, ini bermakna tembok itu dibina dengan teknologi tenaga berasaskan bumi, sama seperti tamadun misteri seperti Atlantis atau Lemuria. Untuk sampai di antara dua gunung yang disebut dalam Quran, Zulkarnain perlu merentasi wilayah yang luas, timur, barat dan utara dunia. Ini menunjukkan beliau mempunyai peta bintang, ilmu astronomi dan magnetik untuk arah dan kedudukan. Mungkin juga alat pengukur masa dan jarak seperti astrolabe yang digunakan ribuan tahun kemudian oleh umat Islam. Tamadun Zulkarnain jelas mempunyai sistem navigasi global jauh mendahului kemampuan empayar purba lain. Beberapa sarjana moden termasuk pengkaji arkeologi Islamik dan ahli teori Ancient Advanced Civilization berpendapat Zulkarnain mungkin menggunakan teknologi elektromagnetik atau aloi logam anti karat yang kini telah hilang. Struktur tembok besi mungkin berfungsi seperti pemisah tenaga atau lapisan pelindung berfrekuensi tinggi, bukan sekadar tembok fizikal biasa. Teori ini didukung oleh misteri bahawa tiada siapa menemui tembok sebenar itu, seolah-olah ia disembunyikan oleh kekuatan alam atau dimensi yang tidak dapat dicapai manusia biasa. Akhirnya, segala kecanggihan ini berpunca daripada ilmu yang Allah kurniakan kepada Zulkarnain. Ia menunjukkan bahawa teknologi sebenar bukan sekadar ciptaan manusia, tapi hasil daripada ilmu yang Allah kurniakan kepada pemimpin yang beriman dan adil. Dan bila ilmu itu digunakan untuk kebaikan, ia menjadi rahmat. Tapi bila manusia tamak dan sombong, teknologi yang sama boleh menyebabkan kehancuran seperti Ya'juj Ma'juj nanti. Kesimpulannya, tembok Zulkarnain bukan hanya binaan besi. Ia simbol kepada teknologi, iman dan kebijaksanaan rohani yang berpadu dalam satu tamadun agung yang kini lenyap dari sejarah. Mungkin manusia moden sudah mampu membuat bangunan tinggi, tapi belum tentu mampu buat tembok yang mampu menahan makhluk Ya'juj Ma'juj. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen dan share. You